Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batrusha Afrina bersama anda untuk rancangan Islam Agamaku pada hari ini. Terima kasih buat anda yang mendengarkan kami, sama ada anda sedang mendengar kami di radio, di rumah ataupun juga masih yang berada di pejabat. Terima kasih kerana mendengarkan kami pada hari ini. Baiklah, untuk rancangan Islam Agamaku pada hari ini, pada minggu ketiga, kita bersama Hidayah Center Foundation, dan bersama saya, joining saya hari ini daripada online, bersama saya melalui online ialah Puan Stella Steven atau nama Islamnya Puan Nur Wafa Abdullah, dan topik pada hari ini iaitu berkaitan dengan dekat tapi berat, dakwah kepada darah daging. So selalunya kalau kita bercakap tentang darah daging ni kan, kita selalu teringat pada keluarga. Jadi saya pasti banyak perkongsian yang Puan Stella Steven ataupun Puan Nur Wafa Abdullah ingin berkongsikan kita pada hari ini. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan Puan Wafa di studio. Assalamualaikum Puan Wafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Puan Wafa? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, terima kasih kerana bersama kami pada hari ini dalam rancangan Islam Agamaku. Baiklah, Puan Wafa, sedikit pengenalanlah juga sedikit maklumat kepada pendengar di luar sana. Okey, Puan Nur Wafa Abdullah merupakan pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation daripada Kota Kinabalu, ya Puan? Ya, betul. Baiklah. Jadi Puan Wafa, hari ini menarik tajuk pada hari ini iaitu dekat tapi berat, dakwah kepada darah daging. Dan seperti mana yang saya cakap tadi, kalau kita bercakapkan tentang darah daging ni selalunya berkaitan dengan keluarga kita, yang berkaitan dengan darah lah kan, dengan kita. Jadi sebelum kita masuk kepada topik hari ini, mungkin Puan boleh ceritakan sedikit tentang diri Puan dan juga pengalaman Puan bersama para mualaf. Sudah pasti kita ingin tahu macam mana Puan boleh terlibat dalam dunia bimbingan dan dakwah ini. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada IQM FM sebab sudilah menerima saya di hari ini untuk saya berkongsilah sedikit pengalaman ataupun perkongsian lah daripada saya lah ataupun daripada kami antara NGO yang melaksanakan dakwah di Sabah lah. Okay. Jadi nama saya Nur Wafa Abdullah ataupun Stella Steven. Jadi alhamdulillah tahun ini merupakan tahun ke-15 lah saya sudah masuk Islam. Jadi saya masuk Islam tu pada Februari 2012 lah. Jadi alhamdulillah selepas saja saya telah masuk Islam, kemudian saya telah disantuni secara berterusan, terutama sekali daripada Hidayah Center Foundation sendirilah. Maksudnya selepas saja saya punya pengislaman itu, Hidayah Center memang ada daripada awal lah sehingga hari inilah bersama dengan saya. Dan pada tahun 2013, alhamdulillah saya telah mendapat tajaan lah daripada Hidayah Center Foundation untuk saya mendapat bimbingan asas fardu ain di Pusat Bimbingan Islam Kedah lah ataupun dipanggil Pusba. Jadi saya berada di situ daripada 2013 sehingga 2014 dan kemudian saya berpindah ke saya menyambung lagi ke Institut Latihan Dakwah Selangor dan di situ selama lebih kurang 14 bulan untuk mendapat latihan dan juga bimbingan dakwah lah di situ. Dan semasa pengajian saya itu alhamdulillah saya antara yang memang sangat banyak membantu saya daripada segi kos pengajian ataupun harian adalah Hidayah Center Foundation sendirilah. Jadi pada tahun 2015 selepas berkahwin kemudian saya berpindah kembali ke Sabah lah. Dan kemudian apabila kembali ke Sabah tu sebenarnya saya menjadi seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Tapi kemudian macam mana saya boleh terlibat dalam dakwah ini adalah apabila saya merasakan, sebelum itu kan saya sudah terbiasa berada dalam situasi pengajian. Kemudian bila saya menjadi suri rumah yang mungkin banyak masa adalah menguruskan keluarga lah kan. Jadi
saya rasa macam saya rindu kepada bimbingan seperti dalam asrama itulah. Dan kemudian selepas itu saya pun menghubungilah Hidayah Center Foundation, memaklumkan bahawa saya mahu menyertai Hidayah Center secara dai sepenuh masalah. Dan alhamdulillah pada tahun 2016 saya menyertai Hidayah Center Foundation dan bermula di daerah Papar dan selama 2 tahun di situ, dan kemudian daripada 2019 sehingga kini saya di sinilah. Jadi pada mulanya 2019 hingga 2024 saya membimbing mualaf dalam unit sokongan mualaf, iaitu pendidikan dan juga ekonomi. Tetapi semenjak tahun ini saya sudah bertukar ke unit latihan dan juga outreach lah. Masya Allah. Saya pastinya benda bila aku cakap dengan persatuan yang membantu mualaf ni sangat membantu, sebab apabila memasuki satu agama yang baharu kan, lagi-lagi agama yang banyak yang harus dipelajari, sudah pastinya bimbingan daripada sesuatu organisasi itu sangat penting dalam membimbing terutamanya mualaf ini dalam mencari ilmu agama. Dan Puan Wafa, jika kita boleh reflect balik atau kita mengingati balik semasa Puan ingin memasuk Islam, jadi kita reflect kepada mualaf di luar sana, bila seseorang itu mahu masuk Islam, kadang-kadang saya pastinya keluarga akan terkejut, lagi-lagi keluarga yang terdekat kan, kadang-kadang mereka keliru. Jadi daripada perspektif, daripada apa yang Puan Wafa sudah lalui dalam pelbagai tahun ni, pelbagai tahun dalam bimbingan dan juga dakwah ni, apakah cabaran paling biasa yang Puan biasa nampak bila yang mualaf selalu hadapi bila nak mula cerita tentang Islam kepada keluarga? Okey. Antara yang saya rasa menjadi cabaran lah kepada mualaf itu sendiri, sebenarnya untuk pengalaman saya sendiri, apabila saya telah berlainan agama lah dengan keluarga, bila saya balik kampung pada ketika itu tahun 2012-2013 yang sudah kan, memang ada sedikit renggang lah, mungkin menjadi kurang rapat kan. Tetapi apabila saya memahami situasi itu, sebenarnya memang tidak ada keluarga ataupun terutama sekali ibu bapa lah yang akan gembira apabila seorang anaknya bertukar ke agama yang lain lah kan. Tetapi mualaf itu sendiri, satu perkara yang saya sangat tekankan adalah tiada apa lagi yang kita boleh buat, kita kena sabar. Maksudnya sabar saja lah yang boleh dibuat kan. Memang tidak ada apa lagi yang kita boleh buat melainkan sabar itu yang paling dahulu. Sebab bila adanya sabar itu, barulah kita boleh mengadakan satu ruang diskusi ataupun perbualan dengan keluarga lah. Maksudnya apabila saya yakin, contohnya ibu pada keluarga saya dulu, sebab dalam keluarga kami pun dahulu, salah satunya sebenarnya antara yang mungkin kita tidak senang lah dengan Islam tu, sebab yang pertama kita memang sudah ada keyakinan sendiri kan, tapi kemudian lagi Islam itu yang sendiri orang Islam yang kami nampak ketika itu mengelirukan lah, ataupun tidak tahu, keluarga itu dia tidak tahu pasal Islam dan tidak tahu macam mana mau tanya ataupun tidak tahu apa mau tanya. So jadi bila keadaan dia macam tu, bila dengan adanya sabar kita tu tadi, sebenarnya dia membuka ruang kepada kita untuk memperbaiki hubungan, dan juga di situ kita boleh perlahan-lahanlah berkongsi kepada keluarga itu sendiri tentang Islam. Tapi selalunya sebab kebanyakanlah mualaf yang apabila saya bertanya dengan mereka ni, cabaran utama itu adalah macam mana kita mau memperbaiki semula hubungan itulah. Baik. Jadi saya pasti bila awal-awal semasa beritahu tu kan, saya pastinya dia lebih kepada perasaan terkejut.
Pasti perasaan terkejut itu dan seterusnya. Ada juga perasaan keliru bagaimana perkara sebegini berlaku, dan bagi mereka terutamanya yang tidak mengenali agama Islam itu sendiri, saya pastinya benda itu sendiri, berita memasuki Islam itu menjadi satu cabaran buat mereka untuk kiranya seperti memproses ataupun untuk mengambil maklum akan perkara yang berlaku. Tapi saya pastinya dengan seperti mana yang Puan ceritakan tadi, dengan kesabaran dan juga ketegunan, saya pastinya insya-Allah pasti boleh membantu mualaf-mualaf ini dalam memperbaiki hubungan mereka bersama keluarga. Sebab salah satu kiranya tonggak ataupun satu, saya rasa perkara yang kita harus ingati, Islam apabila seseorang itu memasuki Islam, ia tidaklah memutuskan hubungan seseorang itu kepada keluarga asalnya, walaupun keluarganya masih berada dalam agama mereka. Baik, saya pasti banyak lagi yang Puan ingin kongsikan kepada pendengar kita, tapi kita berehat seketika dahulu. Dan buat para pendengar, hantarkan soalan anda kepada WhatsApp di talian konti kami di 01129004 ataupun anda juga boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook dan juga YouTube IKIM FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan mendengar IKIM FM. IKIM FM, inspirasi utama anda. Bila sebut kita berlumba buat baik, ukuran yang paling utama. Ya, sebab kalaulah ukuran kebaikan kita tak ambil kira, kita tak tahu apa kayu ukurnya, apa pembarisnya, maka kebaikan akan ditafsir oleh akal dan juga nafsu manusia. Dan akhirnya atas itulah manusia bersengketa. Ini yang Ustaz tekan tadi, yang saya sangat suka. Maka ukurannya balik kepada apa nilai Allah tentang satu-satu kebaikan. Itu saya kira benda asas yang penting yang kita dalam fastabiqul khairat ni. Maknanya adakah baik itu ikut hawa nafsu kita, ataukah baik itu ikut hanya fikir, idea dan logik kita, ataupun memang dianya adalah sesuatu ukuran yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini saya kira sama dengan apa yang Ustaz sebutkan daripada awal tadi tentang pembinaan 13 tahun Rasulullah sehingga akhirnya benar-benar ketauhidan itu, ya. Kalau kita kata daripada tauhid sampailah kepada tafrid, ya, bagaimana seorang itu benar-benar mengesakan Allah, itu ada dalam apa yang kita katakan niat dan juga ukuran sebentar tadi. Dan betul apa yang Ustaz kata ulang balik tadi, if'al, maknanya dia nak jadi terbaik ni, berlumba kepada kebaikan ni, dia mesti dengan prinsip if'al. Just do it. Kalau kita duk bincang, duk sembang, ya, sebab tu orang tak hormat umat Islam di akhir zaman, sebab kita bertelagah, berkelahi, berbincang, sedangkan dunia lain sedang berbuat, bergerak. Dengar IKIM FM secara percuma menerusi aplikasi IKIM, Audio Plus dan MyTV mana-mana di peranti pintar anda. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul a'mal 'ala dhahril ard thalathah, talabul ilm wal jihad wal kasb, lianna talibal ilm habibullah wal ghazi waliyullah wal kasibu siddiqullah." Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. IKIM FM, inspirasi utama anda.
Ikim FM, terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama kami pada hari ini dalam rancangan Islam Agamaku dalam topik dekat tapi berat, dakwah kepada darah daging. Dan bersama saya di studio pada hari ini ialah Stella Steven ataupun nama Islamnya Puan Nur Wafa Abdullah yang merupakan pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu. Baiklah Puan, sebelum kita berehat tadi kita mendengarkan perkongsian daripada Puan berkaitan pengalaman diri, macam mana Puan mula nak mengaktifkan diri, mula aktif pelibatan Puan dalam bidang dakwah bersama Hidayah Center Foundation, dan selepas itu Puan berkongsikan kepada kami tentang cabaran yang paling biasa mualaf hadapi apabila nak mula cerita tentang Islam kepada keluarga, dan seperti mana yang dikongsikan oleh Puan tadi, selalunya cabaran ataupun kiranya first impression lah yang akan dilalui oleh keluarga mualaf ni, perasaan terkejut dan mula perasaan regang itu. Tapi seperti mana juga yang Puan kongsikan tadi, dengan kesabaran insya-Allah hubungan itu akan kembali rapat, tapi apa yang penting ialah tentang usaha untuk merapatkan semula hubungan kekeluargaan itu. Baiklah Puan, untuk kita teruskan perkongsian kita pada hari ini. Kita tadi dah cakap tentang cabaran kan. Jadi kita nak bagi tips lagi lah kepada mualaf yang nak mula berceritakan tentang Islam kepada keluarga mereka. Kalau mualaf dia nak mula buka topik tentang Islam kepada ibu bapa, mak ayah ataupun kepada adik-beradik, apakah cara yang paling lembut ataupun cara yang paling sesuai yang mereka boleh mulakan untuk buka topik tersebut? Adakah kena melalui cerita ke, akhlak ke, ataupun harus bagi ruang dahulu ataupun tunggu masa yang sesuai untuk menceritakan tentang Islam? Okey. Jadi untuk seorang mualaf ni, setiap kali kami berkenalan dengan mualaf lah, sama ada dia, terutama sekali mualaf yang baru lah, perkara yang paling utama kami akan kongsikan ataupun kita akan kita memang akan bagi dia, motivate kepada dia adalah mualaf kena ada ilmu, mesti belajar. Sebab kenapa kita mesti kena ada ilmu. Maksudnya selepas saja apabila kita berpindah agama tu, kita mesti kenal lah agama tu kan. Sebab apa? Antara cabarannya adalah apabila kita mungkin balik kampung, kita bertemu dengan keluarga, nanti keluarga dan kawan-kawan akan tanya kepada kita. Kalau kita tidak ada ilmu, macam mana kita mau menjawab? Jadi itu perkara yang paling penting lah. Dan kemudian apabila kita masuk kepada dalam keluarga lah terutamanya kan, jangan paksalah keluarga untuk terima. Maksudnya macam mana jangan paksa keluarga untuk terima itu adalah bagilah diorang keluarga ni maklumat yang benar. Tetapi kalau macam sekiranya mungkin ada berlaku perdebatan atau sebagainya yang mungkin tidak sesuai dengan perbualan waktu itu, tidak mengapa. Maksudnya jangan paksa untuk terima lah. Dan kemudian kalau macam saya sendiri, saya sangat suka kepada isu lah. Saya suka mengadakan isu. Contoh mengadakan isu adalah contoh saya selepas sahaja saya Islam, saya memang tetap bergaul dengan keluarga lah. Dan antara isu yang maksud saya itu, saya suka kepada isu adalah, jadi bila keluarga ada buat majlis makan-makan kan, contohlah perayaan, jadi dia akan ada makanan yang mungkin contohlah daging khinzir kan, kita tidak boleh lah makan kan. So saya akan tetap duduk dengan diorang lah, satu meja dengan diorang. Jadi keluarga ni dia macam dia punya makanan tu dia akan tutup. Jangan duduk sini, dia cakap. Jangan duduk sini sebab ada yang lain.
Jadi saya fahamlah maksud lain-lain tu ada daging khizir lah. Jadi saya pun memaklumkan kepada dia orang lah kenapa sebenarnya daging khizir tu. Tapi kalau kita hanya nampak, maksudnya kita memberi kefahaman lah. Jadi dia baru faham. Dan saya memahami itu kadang-kadang apa yang dia cakap, dia bila dia cakap dengan kitab yang Islam pun dia cakap yang lain-lain. Dia tidak sebut perkataan itu. Kan? Kan dia sekali. Tapi sebenarnya rasa maksudnya betapa babi Wafa. boleh teruskan? Puan? Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar? Okey, boleh dengar. Boleh dengar kah? Okey, dia boleh dengar. Tapi dia masih lagging, Puan. Okey. Kalau kat sana hujan ke? Boleh dengar? Boleh. Okey, saya baru dengar suara Puan. Hello? Sekejap ya. Ya, dengar. Agak lambat kan?
Assalamualaikum Puan. Salam. Okey, boleh dengar saya ke? Boleh? Okey, ini lebih lancar. Kita guna yang ni lah. Boleh. Tapi kan Puan, sebab tadi daripada awal-awal tu sebenarnya dia dah lagging. Lepas tu dia makin lama makin lagging. Kalau kita mulakan semula boleh. Tapi daripada iklan, bukan daripada awal. Boleh. Maksudnya soalan yang ke-3. Ya, betul. So kita Okey, pura-pura kita baru kembali daripada iklan. Boleh ya Puan? Okey, boleh. Boleh Alright. Sekejap ya. Okey. Jadi okey. Jadi Akhlak ke ataupun harus bagi ruang Kim FM, inspirasi. Okey, Puan, dah ready ke? ya, sudah. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. IKIM FM, terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama kami dalam rancangan Islam Agamaku dengan topik pada hari ini, dekat tapi berat, dakwah kepada darah daging. Dan bersama saya ialah Puan Stella Steven atau Puan Nur Wafa Abdullah yang merupakan pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu. Baiklah Puan, sebelum kita berehat tadi, Puan Wafa ada kongsikan kepada kita pendengar tentang pengalaman beliau dalam menceburi bidang dakwah ini bersama Hidayah Center Foundation. Dan dalam perkongsian itu juga Puan Wafa ada juga menceritakan tentang cabaran yang paling biasa mualaf hadapi apabila ingin mula cerita tentang Islam kepada keluarga. Dan banyak pengajaran kita boleh ambil daripada perkongsian Wafa itu tadi, terutamanya dalam menceritakan tentang Islam kepada ahli terdekat kita. Dan saya sangat tertarik dengan perkongsian Puan tadi tentang kesabaran itu sendiri. Apabila kita cakapkan tentang ingin memberi kesedaran kepada keluarga kita, kesabaran itu amatlah penting sekali. Dan saya pasti kepada kita yang already born ataupun yang sudah lahir sebagai seorang Islam, kita boleh mengambil inisiatif dan juga nilai kesabaran itu sendiri dalam pelbagai urusan dalam hidup kita, insya-Allah. Dan untuk kita pergi lebih lanjut dalam perkongsian pada hari ini, seperti tadi Puan Wafa sudah menceritakan tentang cabaran yang paling biasa kan. Jadi kita nak teruskan lagi, nak buka topik, nak membantu mualaf nak buka topik tentang Islam kepada ibu ayah, ibu bapa ataupun kepada adik-beradik. Sebenarnya kan Ustazah, apakah cara paling lembut atau cara yang paling sesuai? Adakah harus melalui cerita? Adakah melalui akhlak ataupun harus bagi ruang dahulu? Adakah ada masa yang sesuai untuk menceritakan tentang Islam itu sendiri? Silakan Puan Wafa. Okey.
bagaimana mau kongsi Islam kepada keluarga lah kan. Jadi setiap kali kami berjumpa dengan mualaf lah, terutama mualaf baru, perkara yang paling penting kami akan kongsikan adalah ataupun kita bagi motivate kepada diorang lah, dan juga ingatkan juga supaya wajib belajar sebab ilmu itu sangat penting lah. Sebab apabila kita telah bertukar agama, kita memang kena lebih tahulah tentang agama yang kita anuti kan. Dan kemudian memang setelah kita especially masuk Islam kan, kita tidak pernah ada istilah kita telah membuang keluarga ataupun berpisah daripada keluarga. Jadi maksudnya kita memang akan sentiasa berhubung dengan keluarga itu sendirilah. Jadi apabila kita memang kena berhubung dengan keluarga, maksudnya kita akan sentiasa berjumpa dengan keluarga. So bila kita berjumpa dengan keluarga ini, kita ada banyak peluang untuk kita berkongsi tentang Islam ataupun memberitahu tentang Islam lah. Jadi ilmu itu sangat penting sebab apabila kita tidak ada ilmu, nanti bila kita bertemu dengan keluarga terutamanya, nanti di situ apabila kita ditanya, apabila kita tidak tahu tentang agama kita itu sendiri, maksudnya di situ nanti misalnya kayak akan begitu mualaf sendiri, nanti kita sendiri juga akan stres kan, sebab tujuan kita masuk agama itu sebab kita memang meyakini agama itu. Okay? Jadi untuk saya sendiri, kalau saya sendiri, saya sangat suka isu lah. Saya suka timbulkan isu dalam keluarga sebab pada saya itu adalah satu ruang untuk saya memberitahu tentang Islam. Kalau ada terutamanya keluarga dekat tu macam ibu bapa dan adik-beradik lah. Jadi kalau macam dengan keluarga, bila dia orang ada buat majlis lah, biasanya contohnya majlis perayaan kan, selalunya saya akan balik lah. Saya akan balik ke kampung dan bila ada makan-makan, saya akan makan sekali dengan diorang. So bila makan dengan diorang ni, diorang mestilah ada menu yang haram bagi orang Islam kan, yang orang Islam tidak boleh makan. Jadi bila kita pergi duduk dengan diorang tu, dia akan tutup tangan dia, makanan dia, lepas tu dia cakap, jangan datang dekat sini, tidak boleh ni. So, ada yang lain-lain. Dia cakap macam tu lah, ada yang lain-lain. So kita faham lah, mungkin makanan yang dimaksudkan adalah daging khinzir kan. Lepas tu di situ sebenarnya saya sangat sukalah bila ada peluang macam tu sebab dia adalah satu ruang untuk kita memberitahu. Jadi saya pun bagi tahu, kita menjelaskanlah tidak ada masalah pun bila kita duduk sekali. Sebab dan kita memberitahulah yang khinzir itu, yang haramnya itu adalah apabila kita menyentuh ataupun kita makan lah. Kalau kita nampak kita menyebut perkataan babi itu sendiri pun tidak ada masalah. Jadi situ sebenarnya kita mewujudkan satu ruang yang selesa lah untuk diorang kan, untuk kita beritahu. Dan ada banyak lagi isu lah yang kita boleh memberitahu dengan keluarga, sama ada daripada isu semasa yang bukan terjadi dalam keluarga ataupun yang mungkin sedang dialami dalam keluarga itu. Tetapi macam mana yang cara kita supaya dia lebih berkesan itu adalah saya selalu bagi tahu dengan diri saya, kita ini hanyalah orang yang berkongsi, memberitahu. Jangan paksa mereka untuk terima. Memberitahu itu mengikut perspektif Islam. Contoh, menurut Islam tidak boleh begini sebab begini. Jadi dan elakkan perdebatan lah. Jadi sebab perdebatan ini dia hanya akan menjauhkan sahajalah. Jadi alhamdulillah kalau dalam keluarga saya sendiri sekarang, saya boleh kongsi dengan harmoni lah. Kalau macam dengan bapa saya sendiri kan, bapa saya, saya sudah bila saya berkongsi dengan dia tentang Islam, semua bapa saya setuju. Semua bapa setuju. Maksud setuju itu adalah bila dia tanya tentang Islam, saya share pasal Islam, tidak ada bapa tidak macam tapi begini, tidak, bapa akan mendengar lah. Dan boleh juga ada masa-masa saya bercakap dengan bapa, Pak, okey, jadi jomlah masuk Islam. Sampai bercakap macam tu kan, bapa pun ketawa saja. Dan keluarga pun saya memang selalu berkongsi lah. Kalau di media sosial saya sendiri, saya memang berkongsi. Dan kenapa saya yakin untuk berkongsi itu sebab adik-beradik saya lah. Saya ada 7 orang adik-beradik. Diorang pun tahu apa yang saya buat.
dan diorang pun tahu juga saya punya impian dan cita-cita lah, iaitu saya berharap agar seluruh keluarga saya memahami dan juga terima Islam lah. Masya Allah. Puan Wafa, jika Puan boleh kongsikan kepada kita, boleh Puan kongsi tak macam mana sebenarnya Puan boleh tertarik dalam agama Islam Islam itu sendiri? Sebenarnya saya pasti apabila bila kita cakap tentang pencarian tentang agama Islam itu sendiri kan, pelbagai latar belakang ceritanya. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut, kita nak tahu jugalah daripada Puan Wafa sebenarnya, apa yang membuatkan Puan Wafa percaya yang agama Islam itu adalah agama yang benar? Okay. Dia ada banyak sebab lah, tapi saya rasa dua sebab yang paling kuat sehingga saya betul-betul yakin inilah agama saya mau masuk Islam. Ketika itu yang pertama saya takut kepada kematian. Saya takut kepada kematian. Bila takut kepada kematian, saya berfikir kembalilah. Waktu itu saya muhasabah lah. Saya muhasabah. Saya tanya diri saya sendiri, adakah apa yang saya buat sekarang ini, yang saya ikut sekarang ini, membawa kepada syurga, sebab kita percaya syurga dan neraka kan. Jadi saya fikirkan yang itulah, dan kemudian ditakdirkan apabila saya selalu, waktu itu saya selalu mimpi lah berkenaan dengan kematian kan, selalu mimpi pasal kematian. Jadi saya sangat takut. Jadi selepas mimpi macam tu, saya akan terbangun setiap malam, lebih kurang selepas pukul 12.30 malam saya akan bangun, kemudian saya akan duduk dan saya berdoa kepada Tuhan yang pada ketika itu saya sudah bagi tahu dengan diri saya mau kenal Tuhan yang sebenar lah. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan, itu satu kuasa yang sangat hebat. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau kenal kau. Tuhan, tolonglah kenalkan diri kau pada saya. Saya mau menjadi manusia yang baik, saya mau syurga. Macam itulah. Dan perkara itu dia berlaku selama lebih kurang 2 minggu lah. Jadi dalam masa 2 minggu itu saya memang akan terbangun dan saya akan berdoa yang sama. Dan ditakdirkan alhamdulillah saya bertemu dengan seorang ustazah lah. Nama dia, saya mau mention lah nama dia Ustazah Razilawati Daud. Ditakdirkan berkenalan dengan ustazah tu dan kemudian adalah bercerita dengan ustazah dan kemudian dia dapat detect lah, dia cakap saya minta maaf, dia cakap sebab waktu tu saya ceritalah pengalaman tentang saya dengan Islam kan. Dia macam banyak salah faham lah. Jadi ustazah tu beritahu saya minta maaf sebab kamu kenal Islam daripada orang Islam yang tidak mengamalkan Islam. Lepas tu ustazah beritahu, boleh kamu beri peluang kepada saya untuk kongsikan Islam kepada kamu, bagaimana Islam sebenar. Dan kemudian ustazah tu pun dia mengajak saya pergi join satu halaqah lah. Jadi halaqah yang pertama tu dia cerita tentang bagaimana kisah ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang yang dia mau bertaubat. Kisah itulah. Jadi apabila pengakhirannya kisahnya itu kan lelaki tersebut dia tidak sampai pun tempat tujuan dia, tetapi dia mati dalam on the way, dia mau pergi tempat dia hijrah itulah, dan kemudian dia masuk syurga. Jadi kemudian saya pun terfikir waktu tu, hebatnya Tuhan dalam Islam ni kan. Orang tu baru berniat saja, maksudnya direct memohon kepada Tuhan itu sendiri. Lepas tu kemudian minggu kedua saya join lagi, dan ketika itu dibawakan kisah bagaimana Sayyidina Umar masuk Islam lah, bagaimana dia seorang yang sebelum dia waktu jahiliyah dia bagaimana, dan setelah Islam bagaimana ditinggikan Sayyidina Umar. Rasa macam hebatnya Tuhan dalam Islam ni kan, bagaimana waktu itu terasa macam walaupun dosa macam mana besar pun Allah tu, Tuhan ini diampunkan dosa manusia, malah ditinggikan lagi derajatnya, dan direct saja kita boleh direct kepada Tuhan untuk memohonkan. Dan kemudian pada waktu itu saya pun rasa inilah yang saya maulah. Maksudnya itulah sebab saya yakin lah.
Jadi dalam keluarga puan sekarang, adakah ada juga beberapa ahli keluarga lain yang memasuki Islam ataupun puan saja? Tiada. Saya dengan keluarga sahaja. Yang keluarga terdekat lah. Bukan. Ada ibu bapa dengan 7 orang adik-beradik. Saya Islam. Okey. Baik, Masya Allah. Perkongsian yang menyentuh hati tadi, Puan Wafa, Masya Allah, banyak perkara, banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Dan sesuatu yang saya amat tertarik tadi apabila Puan sebutkan tentang elakkan perdebatan, dan ini salah satu emosi yang paling penting di sini ialah kesabaran itu sendiri, Puan. Seperti mana yang Puan kongsi kepada awal tadi, apabila ingin memulakan cerita tentang Islam kepada keluarga yang bukan Islam, satu kira important lah ataupun yang penting di sini tentang kesabaran, kawal emosi kita. Baiklah, saya pasti banyak lagi perkongsian yang Puan ingin kongsikan kepada pendengar kita, tapi kita berehat seketika dahulu. Dan kepada anda pendengar, teruskan menghantar soalan anda melalui WhatsApp konti di 011-2904-004 ataupun anda boleh tinggalkan soalan di ruangan komen di Facebook dan YouTube IKIM FM. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama IKIM FM. Inspirasi utama anda, IKIM FM. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Imam Abu Hanifah atau nama sebenarnya Nu'man bin Sabit lahir pada tahun 80 Hijrah atau 699 Masihi di Kufah, Iraq. Ayahnya seorang pedagang besar dan sempat hidup pada zaman Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau sempat belajar dengan beberapa orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kecintaan beliau terhadap ilmu telah membawa beliau untuk menuntut ilmu dengan 200 orang ulama, termasuk para sahabat dan tabi'in. Ilmu yang dipelajari beliau termasuklah ilmu tauhid, ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, selain mahir dalam bidang sastra. Kembara pengajian Imam Abu Hanifah bermula di kota Kufah. Beliau telah mula belajar ilmu kalam sehingga mahir dalam ilmu tersebut dan pernah mengarang sebuah kitab dalam ilmu kalam yang dinamakan Fiqh Al-Akbar. Beliau kemudiannya beralih kepada pengajian ilmu fiqh dan berguru dengan Hamad bin Sulaiman selama 20 tahun sebelum mengambil alih tempat gurunya itu setelah gurunya itu meninggal dunia. Pengetahuan Imam Abu Hanifah dalam bidang fiqh telah sampai ke peringkat yang tidak termampu dicapai oleh para fuqaha lain yang sezaman dengan beliau pada ketika itu, yang mana Imam Asy-Syafi'i telah berkata tentang beliau, para fuqaha dalam bidang fiqh bergantung kepada Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi mengambil sempena nama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan seorang imam yang kaya dan warak serta tidak berminat dengan jawatan. Kewarakannya serta ketakwaannya terhadap Allah telah menghalang beliau daripada menjawat apa-apa jawatan di zaman pemerintahan Khalifah Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah. Anak muridnya Fudail bin Iyad menukilkan tentang Imam Abu Hanifah bahawa Imam Abu Hanifah ialah seorang ahli hukum terkenal dalam bidang fikah, kaya dan dermawan yang suka mengeluarkan harta untuk sesiapa yang memerlukannya. Beliau seorang yang sangat sabar dalam pembelajaran, baik malam atau siang hari. Banyak beribadat pada malam hari, banyak berdiam diri, sedikit berbicara kecuali apabila datang kepadanya sesuatu masalah agama. Beliau amat pandai membimbing manusia kepada kebenaran dan tidak mahu menerima pemberian pemerintah. Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada usia 70 tahun bulan Rejab 150 Hijrah bersamaan 767 Masihi. Sejarah mencatatkan kematian tokoh ilmuwan Islam ini amat dirasai oleh dunia Islam pada ketika itu. Solat jenazahnya dilangsungkan sebanyak 6 kali.
setiap kali disembahyangkan oleh hampir 50,000 orang jemaah. Lautan ilmunya terus mengalir dalam masyarakat hingga kini sehingga temeteri mazhab Hanafi. Moga-moga Allah SWT mengganjarinya atas segala jasanya dan menempatkan rohnya bersama para solehin. Penyampai berkalimat. Nampak tak? Setiap hari Isnin Anda, saya Syafiq. Kalau mendengar ya masih Merupakan penolong Pengisian bermutu. Inspirasi utama anda. Semuanya di IKIM FM. IKIM FM, terima kasih buat anda yang masih lagi setia bersama kami pada hari ini bersama rancangan Islam Agamaku dengan topik pada hari ini dekat tapi berat, dakwah kepada darah daging. Dan bersama saya ialah Puan Nur Wafa Abdullah yang merupakan pegawai eksekutif Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu. Baiklah Puan, tadi sebelum kita berehat tadi kita ada mendengarkan perkongsian daripada Puan tentang cara yang paling lembut ataupun yang paling sesuai apabila nak mencerita ataupun nak buka topik tentang Islam kepada mak ayah ataupun adik-beradik kita. Jadi untuk meneruskan perkongsian pada hari ini, kita kembali kepada perasaan ataupun kira respons keluarga itu sendiri apabila anak mereka masuk Islam. Ada keluarga yang bimbang apabila anak mereka masuk Islam, mereka takut anak mereka makin menjauh. Ada juga yang risau anak mereka akan berubah mungkin daripada sikap mereka ataupun attitude mereka. Jadi macam mana mualaf boleh tunjukkan kepada keluarga mereka bahawa masuk Islam bukan bermaksud akan membuat hubungan keluarga itu renggang, tapi sebenarnya ia boleh menjadikan kekeluargaan itu, hubungan keluarga itu lebih rapat dan juga lebih sayang. Okey. Saya mau kongsi satu cerita. Jadi semasa saya mula-mula masuk Islam, saya tidak memberitahulah kepada ibu pak. Tapi selepas daripada lebih kurang 5 bulan saya Islam, kemudian saya memberitahulah. Waktu itu saya menulis surat sebab saya tahu kalau saya waktu itu dia macam saya tahu kalau saya bercakap memberitahu dengan verbal ni mesti mungkin boleh bergaduh. So saya pilih untuk tulis surat lah. Ketika itu saya tulis surat, saya di Semenanjung dan kemudian 2 minggu kemudian saya hubungi mamak lah. Tapi mamak masa tu dia bercakap macam biasa. Mamak bercakap macam biasa dan kemudian saya macam surat saya sudah sampai kan ni kan. Tapi kemudian saya tanya dengan mamak. Saya tanya dengan mamak, "Mak, surat saya sudah sampai. Kamu ada terima surat?" Lepas tu mamak diam. Dan kemudian dengar macam sebak-sebak suaranya. Lepas tu mama bercakap, "Kenapa kamu buat macam tu?" Lepas tu saya pun bagi tahu lah dengan mama kan. Jadi dalam perbualan itu, ketika dalam perbualan dengan mama tu, saya memang saya mau, maksudnya saya mau mereka terima lah saya punya Islam tu kan. Kemudian macam mungkin ada perdebatan ataupun saya tertinggi suara lah. Kemudian saya diam, kemudian saya bercakap, saya beritahu dengan mama, "Mak, saya minta maaf. Yang tadi tu, yang tinggi suara tu, yang bercakap kasar itu adalah saya lah. Saya minta maaf, itu adalah perangai saya. Tapi Islam memberitahu dengan saya, mengajar kepada saya setelah saya masuk Islam, saya kena wajib hormat ibu bapa dan kemudian menjadi anak yang lebih baiklah kepada ibu bapa. Dan kemudian suasana itu pun menjadi tenang, mama pun dia tenang lah, dia tenang kan, dia macam dia pun okey semula dan kami pun berbual seperti biasa. Dan kemudian akhirnya saya tanya dengan mama, "Mak, saya mau balik. Kalau saya balik nanti mama halau ke?" Mama cakap dia tidak halau lah. Tidak halau tapi tidak mau tukar kuali. Mama cakap macam tu. Jadi saya pun okeylah mak, tak apalah tukar kuali pun tidak apalah, yang penting boleh balik. Jadi sebenarnya kebanyakan keluarga mualaf tu sebenarnya merasa jauh tu sebab kadang-kadang dia berlaku dengan salah faham. Saya pernah mendengar lah, tapi ini tidak berlaku dalam keluarga saya, tetapi saya pernah dengar pengalaman mualaf yang lain. Dia orang pernah dimaklumkan bahawa kalau dia, contohlah sama ada si mualaf
yang meninggal dunia atau keluarganya yang bukan Islam yang meninggal dunia, dia dibagi tahu tidak boleh sentuh. Sama ada kalau dia meninggal dunia keluarga tidak boleh sentuh dia, ataupun keluarga meninggal, dia tidak boleh sentuh lah, tidak boleh menyertai pengurusan jenazah itu. Jadi di situ keluarga menjadi salah satu salah faham lah juga kan. Dan kemudian apabila kita memberi kefahaman sebenarnya dengan keluarga, tidak ada apa pun yang berubah. Maksudnya kepercayaan kita yang berbeza. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya memang Islam suruh lagi buat lebih baik dengan ibu bapa. Untuk saya sendiri, dalam keluarga saya sebenarnya kami ada satu budaya yang saya tidak amalkan semasa saya berislam, yaitu saya rasa saya boleh kira dalam setahun kali saya salam tangan mama ataupun bapa ataupun keluarga lah, yaitu pada hari perayaan lah. Itu pun mungkin kalau hari raya kita ada mungkin bersalaman, maafkan ada menjadi budaya macam tu kan. Lebih kurang lah dengan bangsa kami pun, saya berbangsa dusun lah, kerajaan dusun. Jadi setelah Islam, bila saya balik saya bertemu dengan ibu bapa, saya akan salam, cium tangan, dan juga peluklah juga kan. Jadi perkara itu adalah sesuatu yang sangat bagus lah. Maksudnya sebelumnya tidak pernah buat, sudah Islam buat. Jadi sekarang tu dia jadi macam semakin rapat lah, kami menjadi semakin rapat. Dan benda tu dia menjadi sekarang dia menjadi macam budaya, sudahlah anak-anak akan buat begitu dengan atuk nenek dia. Menjadi budaya. Dia mungkin start daripada kita punya, selepas kita, contoh mungkin saya buat, adik-adik pun buat sudah, dan kemudian sudah menjadi budaya lah. Masya Allah. Jadi melalui ini kiranya akhlak puan itu sendiri menjadi ikutan kepada keluarga yang bukan Islam, bila bercakap daripada segi adab dan juga tata tusila itu sendiri. Masya Allah. Dan pentingnya di sini seperti mana kita boleh dengarkan daripada persempuan itu tadi, kepentingan dalam mengawal emosi dan juga kesabaran dan meminta maaf itu sendiri. Sebab apa? Satu, kita harus mengikati satu yang kita harus ingati bahawa walau bagaimana sekalipun, walaupun bertukar agama, hubungan keluarga itu sendiri masih ada. Ibu kita masih ibu kita, bapa kita masih bapa kita, dan adik-beradik kita masih adik-beradik kita. Jadi haruslah penting untuk kita kekalkan hubungan kekeluargaan itu sendiri. Dan puan, akhirnya kita menghampiri pengakhiran rancangan Islam Agamaku pada hari ini. Sudah pastinya kita ingin puan untuk berikan kepada pendengar kita pesanan. Mungkin pesanan santai tapi penuh makna kepada mu'alaf di luar sana. Mungkin ada yang masih sedang cuba untuk berdakwah kepada keluarga mereka. Mungkin ada yang dah lama cuba tapi keluarga masih belum terbuka. Jadi apa kata-kata semangat untuk mereka terus kuat dalam menyebarkan ataupun memaklumkan kepada keluarga mereka tentang agama Islam? Okey. Jadi di ruang dan peluang ini saya ingin berkongsi lah. Jadi untuk mu'alaf yang ada di sekitar Kota Kinabalu yang mungkin sedang mencari komuniti. Jadi Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu, kami ada pejabat di Alam Mesra lah. Jadi di pejabat kami ini setiap hari Ahad kami ada mengadakan kelas khusus untuk mu'alaf. Jadi kita akan mengajar tentang fardu ain lah. Dan untuk ada 2 kawasan lagi yang kami ada buka kelas, iaitu di kawasan Tuaran ada 2 lah. Jadi kepada mu'alaf yang berada di sekitar KK ataupun sesiapa yang ada kenalan mu'alaf yang ada di sekitar KK tu boleh memaklumkan lah kalau sedang mencari satu komuniti mu'alaf. Jadi saya rasa saya sukalah untuk ingatkan untuk para mu'alaf apabila kita telah menjadi Islam lah, perkara yang paling penting itu adalah kita kena ada ilmu. So jangan belajar, jangan putus untuk belajar, sentiasa pergi belajar, carilah tempat untuk belajar. Dan saya mau kongsikan juga kami di Hidayah Center Foundation, jadi kami ada membuat
kami ada mengadakan sesi-sesi latihan lah juga kepada mualaf dan juga masyarakat untuk bagaimana kita boleh berkongsi Islam, cara untuk berkongsi Islam lah. Jadi bolehlah menghubungi kami kalau ada sesiapa yang maksudnya berminat untuk tahu bagaimana menyantuni mualaf dan juga bukan Islam. Dan kalau boleh saya kongsikan juga untuk menyerulah kepada para pendengar seluruhnya. Jadi Hidayah Center Foundation ini kita bergerak dengan sumbangan lah. Jadi kalau boleh jemputlah untuk mencari kami ataupun cari baca tentang kami, boleh cari kami di pelbagai platform dan tengok apa yang kami lakukan, dan juga sudi-sudilah kiranya untuk menyumbang kepada Hidayah Center Foundation sama ada tenaga, wang ataupun apa-apa yang kita mampulah untuk sumbangkan. Baik. Terima kasih Puan Wafa atas perkongsian itu tadi. InsyaAllah semoga perkongsian Puan Wafa itu tadi memberikan ataupun membuka mata kepada pendengar kita tentang cabaran-cabaran yang dilalui di luar sana oleh mu'alaf dalam berkongsikan kepada keluarga mereka tentang agama Islam itu sendiri. Saya pastinya bila nak sebarkan ataupun nak memaklumkan tentang Islam kepada ahli keluarga itu, dia tidak sama seperti ingin berceritakan tentang itu kepada keluarga ataupun orang yang tidak berkaitan daripada segi darah itu sendiri, ya Puan. Jadi pastinya benda ini adalah satu isu berat, tetapi harus kita tidak digalakkan untuk menyembunyikan pertukaran agama itu sendiri, tapi insya-Allah dengan kesabaran dan juga dengan ilmu, insya-Allah keluarga itu boleh menerima tentang berita tersebut, insya-Allah. Dan kepada pendengar, terima kasih kerana mendengarkan kepada kami pada hari ini. Jika anda ada soalan, anda masih lagi boleh untuk menghantarkan soalan anda melalui WhatsApp di 01129004 ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Facebook dan juga YouTube IKIM FM. Dan dengan itu saya mengucapkan terima kasih Puan Nur Wafa Abdullah yang merupakan Pegawai Eksekutif Hidayah Center Foundation Kota Kinabalu atas perkongsian pada hari ini, dekat tapi berat, dakwah kepada darah daging. Dan dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Puan.